Okay, selepas beberapa jam guys tunggu, akhirnya sebenarnya waktu ni aku tengah kemas-kemas dah nak balik sebab aku rasa macam tak ada ikan kan. Tapi Alhamdulillah dapat juga seekor guys. Aku punya excited tu memang seronok lah, sebab ini sebenarnya ikan jelawak pertama yang aku tangkap sendiri. Sebab sebelum ni aku biasa mancing laut, so ni first time lah aku dapat ikan jelawat. Aku rasa macam dah ilas semangat tadi sebenarnya. Hai, bila dapat macam ni alhamdulillah kan. Aku timbang dapatlah ikan ni dalam 700 gram. Lepas dah dapat seekor ikan ni, aku sambung lagi mancing guys. Tapi aku perasan sampah dekat sungai ni macam makin banyak pula. Memandangkan hari pun dah petang, so aku pun decide untuk balik je lah. Okay, aku dah siap kemas. Dah settle lah kemas barang semua. So ni lah guys hasil dia, alhamdulillah. Hasil hari ni ikan jelawat. Okay, itu saja guys. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.